Okey, hujan. Hari ni kita nak test tayar cuaca pun dah nak hujan. Sekarang kita dekat Pattaya, Thailand. Pattaya, kita nak test tayar. Kan? So ini adalah event Continental, tetapi kita bukan nak cerita pasal tayar Continental. Semua orang dah tahu pasal performance tayar Continental, memang top notch, memang banyak kali lah semua model Continental saya dah buat. Tapi hari ni kita nak cerita pasal General Tyre, satu brand yang baru masuk Malaysia, boleh katakan anak syarikat ataupun sub brand kepada Continental, yang mana dia lebih value for money ataupun lebih ni untuk rakyat marhin lah kan, untuk orang yang nak beli tayar, yang malah nak spend mahal. Adakah General Tyre ni dia meet dia punya spesifikasi ataupun performance Continental Tyre? Adakah? Itu persoalannya. So hari ni saya akan drive dua jenis kereta, dua jenis tayar, iaitu CR-V dia pakai HT6 highway terrain. Okey, tu memang 90% untuk highway dan 10% saja untuk off-road. Dan satu lagi AT6 all terrain, boleh katakan 70% untuk highway, 30% untuk off-road. Dia ada tayar, ada bunga-bunga, dia tebal-tebal kan. So satu kelebihan General Tyre ni, walaupun harga dia mungkin lebih marhin, tapi dia ada dapat DNA, sentuhan teknologi Continental yang dah wujud sejak zaman 1979. Tapi adakah dia dapat serap semua dia punya braking, dia punya kesenyapan tu kan? Jom kita test drive kereta ni. Strategi So we create. Conquer. Okey, sekarang kita dekat dalam sebuah Honda CR-V dan kereta ni sedang memakai sepasang General Tyre HT6. Ini adalah boleh dikatakan tayar khas untuk sebuah SUV. Mungkin sebelum saya cerita pasal tayar HT6 ni, mungkin ramai orang Malaysia tak pernah dengar langsung nama General Tyre ni kan. Actually General Tyre ni dia adalah satu syarikat sendiri yang sekarang dia dah menjadi sub brand kepada tayar Continental. General Tyre ni adalah sebuah brand tayar daripada Amerika Syarikat yang dah ditubuhkan lebih kurang 1915 lebih 100 tahun lepas. Dan pada tahun 1987 Continental dia take over company ni. Continental bila pula ada? Continental dia dah ada lebih kurang 155 tahun lepas, iaitu pada 1871 tak silap saya. Betul kan fakta ni kalau saya salah? So sekarang dah 155 tahun. So kelebihan General Tyre ni adalah walaupun dibuat untuk value for money punya market ataupun orang lebih mampu belilah kan, tapi dia dapat DNA ataupun performance yang Continental ada. Dan sekarang saya sedang menguji dekat Thailand ni, Jalan Pattaya ke Rayong tadi. Now apa yang saya rasa daripada segi dia punya steering response, of course Honda CR-V ni korang tak dapat rasa sangat, sebab ini adalah kereta memang dibuat sangat-sangat soft, comfort kan. Tapi soft tu kebanyakan orang nak tahu, especially untuk SUV. Adakah tayar ni dia sway, beralun ke? So daripada segi precision braking, sekarang jalan agak basah, grips dia bagi saya macam dah tak boleh nak bezakan tayar zaman sekarang ni lah, especially Continental punya line up, tak boleh nak bezakan langsung sama jalan kering ataupun basah. Cukup grip. Dan satu lagi daripada segi dia punya comfort dia bagi saya cukup baik lah kan. Dan satu kelebihan yang diorang highlight kan, diorang cuba highlight kan dalam brosur General Tyre untuk HT6 ni adalah daripada segi treadway ni korang boleh tengok dekat tayar yang korang beli tu, dia ada mark berapa ratus, ada yang sampai 600, ada yang 200, 300 kan. Ini merupakan satu perkara yang penting yang ramai orang beli tayar dia tak fikir, mungkin dia tak tahu kan. So treadwear ni adalah sejauh mana tayar ni bertahan lama. Kadang-kadang ada setengah tayar dia memang cepat haus sebab dia nak grip tu by component. Dan contoh korang tengok tayar F1 kan, tayar F1 saya punya host perempuan ada buat, so dia memang host perempuan yang hebat lah kan, sebab review pasal tayar F1 kan. So tayar F1 ni dia kalau korang tengok berapa lap saja, berapa kilometer saja dia dah habis tertanggal kan, sebab dia tak ada bunga langsung. Tayar tu dia grip by compound, bukan grip by thread. Kalau kita pakai slipper ataupun kasut, kita akan tengok tapak kasut tu, bentuk bunga dia, kita licin ke tak licin. Kalau tapak dia habis, dia dah tak grip. Tetapi untuk tayar F1 ni rata, kecuali waktu hujan saja dia tukar tayar.
Bermaksud apa yang di-grip adalah by compound tu sendirilah kan, rubber tu sendiri. Sebab tu dia cepat habis, cepat haus. Tetapi untuk teknologi, boleh saya katakan diamond compound daripada Continental yang dapat digunakan oleh General Tyre ni, walaupun grip dia bagus, compound dia bagus, tetapi daripada segi dia punya wet wear dia sangat baiklah kan, susah lah, lambat nak habis. Itu antara perkara yang korang kena tahu jugalah. Dan adakah tayar yang yalah, General Tyre ni satu tayar yang tak pernah dengar kot dekat Malaysia lah kan, adakah boleh pakai? Adakah tayar dia harga dia jauh lebih murah, dan adakah lebih murah tu dia punya performance dia jauh lebih kurang? Apa yang saya boleh katakan, now kita pakai CR-V daripada segi acceleration tak ada masalah. Dia yang penting sekarang daripada keselesaan ni, dia bukan saja daripada vibration dengan harshness. Yang penting adalah daripada segi kesenyapan. Yes, saya dah banyak pakai jenama tayar lah kan, Bridgestone, Michelin, Continental, Pirelli, Goodyear. Sebelum zaman-zaman dulu saya, sebelum jadi media ni, saya pernah pakai tayar apa tahu? Apollo. Come on, Apollo tu pernah sponsor Manchester United tak silap saya, zaman dulu lah kan, 2000, bawah 2010 macam tu kan. Maxxis pun pernah, Falcon, GT radial. So saya dapat bezakan secara serba sedikit. Dan daripada segi dia punya ability, handling dia, memang sangat-sangat okay, bagi saya sangat-sangat confident. Yes, sangat-sangat elok. So kita akan ke Rayong untuk tengok Continental punya plan expansion. Kilang baru dia sangat-sangat besar, dia akan expand lagi. Dan selepas tu kita akan bertukar kereta kepada Toyota Fortuner. Itu lagi banyak fakta yang saya nak ceritakan sekejap lagi. Let's go. Okey, sekarang saya tengah drive sebuah Fortuner dekat Thailand ni, dan sekarang kita menggunakan tayar 86 All Terrain 6 yang mana apa yang saya dapat rasakan sekarang untuk tayar off-road, boleh katakan 86 ni adalah 70% untuk highway, 30% untuk off-road. Dan bayangkan, biasa normal tayar 80 ni dia akan, korang akan terasa gede-gede kan. In fact, kita sekarang dekat dalam satu Fortuner, boleh dikatakan leather frame kereta yang sepatutnya korang akan rasa bergegah, tapi boleh dikatakan sangat smooth untuk kategori all-terrain ni lah kan. Satu kelebihan tayar ni, dia ada stone ejector. Bermaksud biasa tayar ni dia punya bunga dia agak tebal tau. Benda tu, bunga tu dibuat secara jarak-jarak untuk dia cengkam ataupun dia gigit permukaan tak rata kalau korang lalu off-road kan. Benda tu dia akan meninggalkan gap, dan gap tu akan terisi dengan batu-batu kecil. Actually batu-batu kecil ni bila dia tersekat terlalu lama, tayar tu boleh bocor. Okey, kalau dia terlalu lama mengikut jenis batu atau stone tersebut lah kan. But stone ejector ni dia ada satu teknologi, design dia memang dibuat untuk keluarkan secara automatik, secara sendiri. That's antara benda yang menarik lah kan. Dan satu lagi, tayar ni dia ada satu sisi sidewall yang agak tebal, supaya kalau korang pergi off-road terlanggar kayu ke tunggul whatever ke yang benda-benda tajam kan, tayar dia tak mudah pecah. Now jalan agak basah, I'm glad kalau test tayar ni, even dekat Malaysia, kalau dapat jalan yang basah baru kita dapat rasa betul-betul dia punya performance. Dan sebelah kita sekarang selfie sikit, ada rider ATH daripada Johor Bahru. Dan belakang is saya punya PA. Okay, daripada Continental, Miss Cayenne. Carrie Ann. Miss Carrie Ann. Ini adalah penting untuk korang yang pakai kereta-kereta off-road 4x4 Hilux. Kalau kat Malaysia Hilux, Triton kan. Satu lagi kelebihan tayar ni senyap. So Continental, satu brand yang dah ada sejak tahun 1987. Maafkan saya, tadi saya cakap 1979, actually 1987. Saya lahir 1986. So dia ada lahir setahun selepas saya lahir, company Continental ni. So yang the best thing is General Tyre ni, walaupun dia satu brand untuk market value for money, tapi dia dapat DNA teknologi yang memang semua orang Malaysia
Malaysia, saya dah banyak cerita pasal tayar Continental kat Malaysia kan. Whatever, tayar MC7, UC7, macam-macam. Tayar Continental ni memang saya punya personal favourite saya, dan sekarang saya dapat drive tayar Continental versi value for money, versi yang mungkin orang ramai lebih mampu gunakan. Apa yang saya boleh katakan, teknologi dia diamond, saya pun dah terlupa, dah lama tak study pasal Continental ni kan. Diamond tu dengan bentuk corak dan dia punya komposisi everything tu, yes, memang general tire ni dapat. So maybe korang tak perlu nak spend terlalu banyak. Kalau korang nak jenis yang pakai tayar selalu tukar kan, korang boleh try General Tire ni. Satu brand yang mungkin ramai orang tak pernah dengar, tapi ini adalah satu brand yang sangat-sangat baik, sebab dia memang adalah betul-betul di bawah Continental Tire. Dan satu lagi kelebihan 86 ni, dia ada satu tread wear yang sangat-sangat lama lah kan. So korang tak perlu selalu tukar kalau korang masuk off-road. Yes, tayar ni dibina, dicipta untuk 80 all terrain, 70% highway macam yang saya sekarang ni, tapi dia kena ada 30% untuk off-road. Tapi dalam masa yang sama korang dapat pakai tayar ni secara selesa. Yang penting, apa yang saya nak cuba highlightkan, benda yang saya selalu nak highlightkan kalau tayar ni selesa. Sebab walaupun korang off-road korang tu cuma kadang-kadang tak sampai 30% pun, maybe sometimes 20%, ataupun dalam setahun 1-2 kali kan. So yang paling penting daripada segi comfort, dia punya harshness, vibration, steering, feedback, everything semua, saya tak rasa macam saya drive menggunakan tayar all terrain. Ini adalah General Tire 86. Apa strategi? Mampukah membara when it's time to fight? Mampukah kau marah when it's time to conquer? Harus kau berkendara, cause mama said this competition, let's fight.